Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita nak pergi Ninso, nak beli barang sikit. Sebenarnya anak kecil ni lah, dia nak beli mainan. Jadi daripada kita nak pergi beli yang mahal-mahal, kita belikan je lah yang murah ni. Kalau rosak pun tidaklah rasa itu sangat kan. Sebab dia murah, RM2.60 je satu barang. Banyaklah barang kat sini, ada macam-macam. Rambang mata kalau masuk sini, macam-macam semua nak beli rasa. Inilah yang si kecil ni, dia nak beli mainan. Dia pun rambang mata lah, tengok mainan ni tak tahulah nak beli yang mana satu. Ni dah pening nak beli mainan dah. Kita tengok nampak semua dia nak. Jadi hari ni dia ambil 3 mainan jugalah hari ni, tapi tak apa. Sementara adik Azim tengah pilih-pilih tu, kita mereview lah barang lain. Kita pergi tengok-tengok barang lain. Ni macam kita tadi tayang barang untuk masak pun ada juga kat sini. Tadi sempat pergilah, cuma tak ambil video sangat lah sebab ramai orang pula kat sini.